Aku tengah pasang jaring ni, aku boleh buat aku punya nasi Oi. Kenapa boleh jam Hari bekerja kot, Isnin. Crash reported ahead. Ke ada accident apa ni? Ada accident guys. Guys, sekarang air dah nak pasang penuh Tengok. Ni rod aku yang pertama, tu rod aku yang kedua. Aku nak tabur semua ikan untuk tarik ketam dan ikan datang ke jeti Cara aku nak panggil ketam. Jom kita tabur tabur dekat joran. Besar ikan ni, ikan sardin ni. Kita potong. Hancurkan dia punya perut. Air pun tengah pasang. Hancurkan semua. Lagi bau dia kuat. Potong. Dia penting bawah ni. Lagi keluar darah, nampak? Darah keluar. Besar agak ikan ni. Potong separuh. Hancurkan. Kita total 2 ekor. Dapur 2 ekor dulu, sekejap kita tambah lagi. Aku nak letak kat joran perut aku. Mantap ada guys. Ketam ketam sepik biru masuk. Ada pun ketam pertama guys, ketam bunga. Mantap. Rod ni aku baru pasang 15 minit, tak sampai setengah jam dah masuk. Ada satu lagi rod sangkut lah. Jap. Nanti sikit lah. Alright. Oh, ganas ketam kali ni guys. Jap. Ganas guys. Duduk kat dalam dia. Dia gembat punya nasi. Tengok punya monyet. Habis nasi aku ambil. Dia gembat aku punya nasi. Buat hal tu. Habis nasi dengan kambing. Aku baru order kambing tadi. Betul lapar Mana datang siap je. Aku tengah pasang jaring ni, aku boleh buat aku punya nasi Buat hal betul lah. Tak lari dia ni. Aku pula takut. Oi. Tempat mancing ke zoo siut? Monyet ada, biawak ada. Siut tu. Seko-seko kacau aku. Nampak Tadi monyet. Ni biawak pula. Habis kari kambing aku. Dia rembat dengan monyet ni. Tak seko tadi. Tinggal kepala je tapi tak lekat. Kita masuk umpan baru guys. Bunyi tak stop Ada guys. Oh, ikan pula. Kitang juga. Kitang Kitang sangkut.
Patut bunyi-bunyi. Sekejap buka ni. Ingat ketam kitang yang sangkut. Kena gunting lah. Ikan kitang, kenapa engkau masuk jaring? Oi, susah pula nak cabut. Ikan kitang ni kalau dah masuk memang tak boleh keluar dia. Lepas pun. Kitang. Balik-balik kau. Ada ya, kita lepas guys. Kita lepas. Alright guys, ini jaring yang kedua Jaring yang pertama tadi dah sangkut pula. Tak pernah sangkut kat bawah tu, tiba-tiba sangkut lah kat bawah tu Macam mana boleh sangkut dah pisang. Alright guys, disebabkan aku punya makanan merembat dengan monyet tadi, aku order ni dekat kedai ni. Aku order Maggi kari telur dengan teh ais. Makan tepi laut dengan view macam ni, ada angin sepoi-sepoi. Memang sur